So saya ambil part ni, and then go to dekat new ni. So sekarang ni saya nak cuba buat part yang circle ni lah. Okay, sekarang ni macam mana kita nak buat dia. Kalau kita tengok dia punya gigi kat sini. So kita pergi dekat silinder. Okay, silinder ni dia punya size ni adalah diameter 30 dan ketebalan dia 8. So saya pergi dekat silinder and go dekat sini. Saya start dekat sini, diameter dia nak 30, enter. And then saya ambil symmetric, saya masukkan 8. And then saya ambil OK. So siap lah dia punya base dia dulu. Okay, gigi dia pula macam mana kita nak buat gigi dia. So lubang ni nak buat siap-siap pun boleh, nak buat kemudian pun boleh. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak buat siap-siap, just klik je lah hole ni. And then kita ambil dia punya size tu. Dia nak size yang circle ni adalah 8. So saya masukkan 8 lah. Jadi saya tukar kepada 8. And then klik dia permukaan ni. And then klik kat sini. Saya ambil true all. True all. And then saya ambil OK. So dapatlah lubang dia. So nak buat gigi dia pula. Gigi dia punya plane tu terpulang lah. Kalau tuan-tuan nak start daripada sini pun boleh, start daripada bawah tu pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okay, kalau kata saya nak start dia daripada atas ni. So saya ambil sketch lah. So saya ambil S for sketch, klik kat sini. Lepas tu saya keluarkan project geometry. Saya klikkan geometry ni. Lepas tu saya buat satu line. Line dia, kalau kita tengok dia punya dimensi kat sini. Yang dia beritahu kat sini adalah diameter 20. Diameter 20, jarak 20 dekat sini. Saya buat satu line dekat sini. Saya line dia kat sini, saya buat lebih kurang macam ni lah. Alamak, tak apalah. Okay, line macam ni, dia sengit itu. So nak straightkan dia. Nak straightkan dia, saya ambil horizontal, saya klik je line. So dia akan straight lah. Lepas tu saya nak verticalkan line ni. Line ni saya verticalkan daripada sini masuk ke center sini. Okay, so kita masukkan dia punya jarak siap-siap D for dimension daripada sini dengan yang ni. Saya letakkan dia sebanyak 20 lah. Saya masukkan 20, enter. Okay, lepas tu dia ada pula circle. Kalau tengok kat sini, dia ada circle kat sini lah. Radius 10. Ini inventor, bukan Revit. Revit lebih kepada architecture design. Yang ni inventor lebih kepada mechanical design. Okay, so kita pergi dekat circle ni. And then saya buatlah satu circle, mana-mana point tak apa. Saya just draw dia. Keberadaan dia lebih kurang macam tu. Dan lepas tu saya X for trim. Saya trimkan yang ni, saya trimkan yang ni. So yang ni saya delete lah. Okay, so lepas tu yang di sebelah sini ni saya boleh mirrorkan dia. So saya ambil line daripada point sini, naik ke atas ni. Yang line sini saya right click, saya constructionkan dia. Okay, boleh. Okay, saya ambil mirror ni. And then saya ambil select yang ni. Dan saya ambil mirror line. So saya ambil mirror line ni. And then saya ambil apply. Okay, dah settle tu. Yang ni saya cutkan dia. So saya cut yang tu, saya cutkan yang ni. So lepas tu yang ni, dimension yang ni dia nak dua dia, dua sahaja. So saya masukkan 2. So yang ni pula dia nak radius 10. So saya masuk 10. So yang ni point sini dengan yang ni, saya ambil D. Daripada point sini dengan point sini, dia nak dia punya size tu adalah 5.35. Okay, so saya masukkan 5.35. Okay, so dapatlah gigi dia ni. And then saya ambil finish sketch. Lepas tu saya ambil E for extrusion ya. Okay, so yang ni saya ambil up next to body sampai sini ya. Sorry, up to face yang ni. And then saya ambil OK. So dapatlah gigi dia macam tu. So gigi dia ni dia ada lebih kurang 12 lah. Kiraan saya ni dia ada 12 gigi kat situ. So kita boleh pakai circular pattern. Go to the circular pattern. Ambil circular pattern. And then features yang kita nak gigi nak patternkan ni adalah extrusion. Dan rotation dia ni kita boleh pakai axis ni, ataupun kita boleh pakai dia punya round off, dia punya round biggest ni, ataupun yang kecil ni. Kalau dia punya titik tu sama lah. So kita pakai yang ni pun boleh. So yang ni dia beritahu ada 6. So saya nak 12. So ada 12 yang tu saya ambil OK. So maka siaplah kita punya gigi tu.